Dan cerita ni buatkan sampai hari ni saya mula melihat kemaafan daripada perspektif yang berbeza, dan saya nak tuan-tuan kongsi benda yang sama juga. Saya cerita sikit tau. Ustaz saya cerita, Izhar, tahu tak kenapa bodoh? Tak tahu? Dekat padang mahsyar nanti, paling minimum berdiri kat padang mahsyar 50,000 tahun. Minimum. Barulah orang pertama akan dipanggil untuk dihisap oleh Allah. Dan definitely bukan kita. Paling awal adalah para Nabi dan Rasul dulu. Tuan-tuan, lepas 50,000 tahun baru panggil orang pertama tau. Tuan-tuan, kita turn berapa? Bila pula nak panggil kita ni? Dan tunggu di padang mahsyar bukan macam duduk kat auditorium ni. Duduk berdiri dekat padang mahsyar, sehingga kan ada yang, tuan-tuan, orang yang dibangkitkan pada mahsyar ni berbeza-beza keadaan dan nasib dia. Ada yang berjalan guna muka, ada yang jalan sengit, ada yang berbogel, ada yang dalam keadaan wajahnya seperti haiwan, dan dia berdiri, matahari tegak atas kepala, ada yang tenggelam dalam peluh sendiri, dan memang semua sempit dan terseksa sampai kan, ada di kalangan pada penduduk mahsyar ni, dia kata apa? Ya Allah, campakkan kami terus dalam neraka, Ya Allah, kami dah tak tahan dah. Punya seksa dekat padang mahsyar. Tuan-tuan, tak payahlah sebut merangkak jumpa aku kat padang mahsyar. Sebab ini perkataan orang sombong. Kenapa orang sombong? Merangkaklah kau jumpa aku kat padang mahsyar, macam kau ni pasti sangat je dia je yang merangkak. Kalau kau pun merangkak, bila pula nak jumpa? Satu kerja pula. Ni orang sombongnya ni, sebab dia rasa dia akan menjadi 7 golongan yang dapat naungan arasy dekat padang mahsyar. Oh, sombongnya. Jangan sombong sangat. Ni saya lah jangan sombong sangat. Oh, jumpa merangkak pada mahsyar lah, macam lah kita ni dah terjamin tempat. Itu pertama. Tuan-tuan, nak tunggu kat padang mahsyar tu pun dah lama. Tuan-tuan tahu tak, perjalanan kita ni nak sampai kat syurga ada 11 checkpoint. Setiap checkpoint tu beribu tahun. Saya pendekkan cerita lah tuan-tuan. Selepas titian sirat yang mengambil masa ribuan, puluhan, ratusan ribu tahun nak selesai. Sebab ni bukan tempat kita. Kita ni duduk sekejap je tuan-tuan. 60 tahun je tuan-tuan duduk sini. Lama lagi dekat sana. Tuan-tuan, nanti dah habis dah titian sirat, boleh masuk syurga ke? Belum lagi. Ada checkpoint terakhir. Checkpoint ke-11. Namanya Qantarah. Apa tu Qantarah? Qantarah tu adalah laluan terakhir untuk satu orang tu masuk syurga. Di situlah nanti akan dia selesaikan urusan dia yang belum selesai dekat dunia di situ. Contohlah tuan-tuan, ada ni, ustaz ceritalah. Bayangkan Izhar